Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya, Makcik Kampung. Khabar semua? Ini saya nak buat satu video. Itu saya ada buat video kan. Yang tengok tu saya pergi menjala ikan, tapi ikannya tak dapat. Yang dapat hujan je kan. So, hari ni saya nak pergi menjala lagi sekali. Tapi bukan dekat sungai Saya nak pergi ke kolam. Jom kita pergi ke kolam saya. Bukan kolam saya, kolam abang saya. Jom kita tengok dapat ke tak ikan. Hari tak dapat ikan kan. Hari ni kita tengok dapat hasilnya hari ni. Okay, let's go. Kita nak bergerak dah guys. Jom tengok depan guys. Wih, banyak batu guys. Tu budak tu. Kita atas bukit. Inilah. Kita orang mancing dulu kat situ tu. Menjala kat situ. Sebenarnya air Kolam pula. Ni kita nak menjala kat kolam. Okay. Take cute guys. Ni kawasan kampung buaya. Kampung yang menjala ikan. Ini laju bersuka. Tengoklah tu. Banyak kereta dia. Tengok Suka tu. kaki tak sampai kau. Tengok depan je lah. Sejuk kat sini guys. Depan dia kawasan rumah pula. Rainbow. Okay, dah sampai. Kita dah nak sampai dah. Kita nak sampai kolam. Kolam ikan. Pakai sini dulu. Pakai tengah jalan. Bukan kat sini Kolam. Okay, kita dah sampai dekat kolam. Tu kolam abang saya. Okey. Tapi bukan saya yang jala lah. Abang saya yang jala. Okey. Okey, ni dia kolamnya. Jom kita tengok hasil. Yang warna putih. Tu dia ikannya. Ikan tilapia, ikan lampam ada. Lambok-lambok ikannya. Ni ikan puyuh. Kat sana ikan tilapia. Yang ni yang ada daun-daun ni ikan apa? Masuk. Ikan yang ada daun ni ikan apa? Udang. Yang tu udang yang tengah tu. Dalam ni pun semua ada udang ni. Dalam ni semua ada udang. Kakak belakang sikit kakak. Nanti kena air tu. Ikan ni lampau yang besar ni. Buat masak ni sedap. Untuk kering Apa ye? Mana? Tu abang saya nak menjala lagi. Menjala kali kedua. Banyak ikan dalam ni. Ni semua ikan puyuh ni. Okey, second. Tengok
Oh, tu dia ikan. Bulan tunggu balik. Makan ambil ekor, 2 ekor, 1 ekor, 2 ekor tu. Hidup dia Ikan puyuh ni. Kosong. Ini dah. Ini kecil je, tak ada besar je. Dalam sangkor tu lagi tu. Ya. Oh. 3 ekor sekilo dalam sangkor. Dah. Tu dia. Ini ikan puyuh. Ini kolam ikan puyuh. Dicampur lagi. Ini dia. Kali tu kau sangkor dia terkejut bunyi ada. Oh, tu dia. Ikan puyuh. Ikan puyuh. Bosor ikan puyuh dia. Oh, tu dia. Oh. Oh, belon pada. Bosor ah. Ekor. Ngau panjang. Bempung tu. Ah, tu dia. Ikan puyuh, ikan puyuh. Oh, tu dia. Oh, tu dia ikan. Bawa balik ulung po. Puyuh hybrid. Ini bukan puyuh kampung. Ya. Isi apa? Isi banyak. Manis daripada ikan tertiar. Yang ni tahu cara dah. Dia kena gunting. Sirik-sirik dia. Dia tu mengelupa macam orang gila ni kan. Dia ada kotak gunting tu, dia masuk lah. Kolam lama tu ada ikan ni, tapi tak cuci. Kalau tiar lah nak lama. Ada lah 5-60 ekor ada lagi. Keli je nyok kolam tu. Tapi dia ikan dah besar-besar lah, keli dah bayi beti. Apa keli tu tu. Ya.